Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Alkisah Podcast. Sebelum kita mulakan kita ni podcast ni, jangan lupa podcast kita dibawakan khas kepada anda oleh kami dari Team Ray M. Jadi kalau korang ada masalah berat badan ataupun masalah kesihatan, jangan risau. Two products, one practice ada. Two products, one practice consists of two products, Unimate and Bios Life S. Unimate take in the morning and Bios Life S before your lunch and dinner. Jadi untuk korang-korang yang nak kuruskan badan tu, tunggu apa lagi? Tekan aja link dekat kita punya bio id.isham And rhlz.r. And Saiful Jazzy. dan tak lama lagi Syuk Sahar. Kau ni Dia pitching. Pitching tu. Korang ni lambat buat kerja. Okay, kita akan jumpa korang sebentar saja nanti. Let's go. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. Tiga budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, yeah. Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, yeah. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. Yo, what is up people? Nama saya Aidi Syam Baliza. Saiful Jazzy. dan kita masih lagi bersama dengan guest kita Abang Syuk Sahar in the house. Thank you Alkisah. I want to ask a question. Sebab tadi part 1 nak tanya tapi tak Boleh, Liz. kesempatan. Tanya. Okay, so kita selalu dengar macam tadi Aidi cakap pelawak atau pelakon Singapura nak masuk ke Malaysia untuk tembus market Malaysia. Tapi ada juga yang those Malaysian datang ke Singapura and berlakon kat Singapura. Contohnya sekarang kita tahu Mirul Aiman. So I want to know kenapa. Sebab dekat Singapura ni yang kita tahu kita punya television ni or the Mediacorp or TV Lemau. orang tak lemau. And orang tak tengok. So kenapa datang ke Singapura sedangkan peluang kat Malaysia tu banyak orang nak pergi sana. Okey, kalau kau tanya aku, mungkin aku tak boleh nak jawab sebab aku pun tak berpeluang. Tak berpeluang lagi untuk shoot dekat Singapura. Belum Tapi ada yang panggil? Tak Okay, pernah mungkin lagi. lepas ni lah. Cuma Ropi, antara kawan-kawan kita, Ropi pernah juga tembus kat sini. Itu pun sebab Abang Suhaimi Yusof pernah bawa. Kita orang sebagai pelawak ataupun pelakon, sebenarnya kita tak decide sama ada kita nak tetap di Malaysia je ke ataupun kita boleh fly ke tempat lain asalkan ada offer. Sebab kalau kau tanya aku sendirilah IDN, kalau macam pada aku, kalau ada offer untuk buat job di tempat yang luar daripada Malaysia, pada kita tu satu pengalaman lah. Satu pengalaman. Contoh macam kalau aku pernah dapat masa lepas Habis Maharaja, ada kumpulan Sehu masa tu, kumpulan Indonesia, ajak kita buat sitcom di Bandung. So masa tu aku Jihan semua turun dekat Bandung buat. Walaupun dia bukan satu sitcom yang besar, tapi dia best sebab dapat rasa buat di negara orang. Kirakan achievement lah. Achievement. Rasanya mungkin itu juga Amirul Aiman rasa mungkin. Habis kalau payment, let's say korang akan ambil dalam RM ke atau in the currency of the country yang korang pergi? Of course currency. Sebab kalau aku pun jual nasi kerabu pun follow currency sini. Kalau jual perfume pun masih still currency sini. Walaupun kadang-kadang ada juga makcik-makcik yang minta bayar dalam ringgit. Ada. So diorang ikut pricing Malaysia lah. Tapi sebab kita memang dah jual di sini, so memang kita kena ikut pricing sini lah. Husnuzon, makcik baru balik holiday. Dia balik tadi dekat Malaysia. Duit ringgit belum sempat habiskan. Aduh. Okay Syuk, nak tanya Syuk sejak Syuk masuk kat Singapura, lepas tu Syuk tiba pula timbul dekat podcast dekat Singapura ni. So the first podcast yang Syuk keluar was Okay Let's Go. Jadi macam mana boleh terjerumus dengan Okay Let's Go? Terjerumus. Dia sebenarnya masa tu diundang jadi guest. Sama macam dekat Alkisah Podcast ni. Diundang jadi guest. So masa jadi guest tu tiba-tiba dapat satu vibe. Sebab mungkin diorang pernah kerja radio kot. Sebab Zah pernah radio, Razi, Din pernah radio. Jadi dapat vibe kat situ. Dapat vibe macam Kak Konti. Sama juga
juga sebenarnya bila kita cakap pasal podcast, semua orang boleh buat podcast tau. Tapi tak setentunya semua orang boleh carry vibe podcast tu. Sebab dalam podcast ni pada aku dia kena ada seni suara. Macam kalau kita bercakap, ramai je kalau kita tengok orang yang buat podcast tapi sama ada benda yang dicakapkan tu satu benda yang kita sedap nak dengar. Sebab podcast ni bukannya sekadar macam kita borak kat kedai, kat warung, kat tempat-tempat kerja. Kalau kat tempat kerja mungkin kita dah borak macam aku tengok orang macam mana edit kan. Mungkin kita borak macam tu. Tapi sebab tu podcast ni sebenarnya dia ada seni suara dia. Kalau kita tengok pelakon pun kalau kita ajak ke dalam radio ataupun buat podcast, tak tentu dia boleh carry the weight tau. Betul. Jadi orang yang boleh buat podcast ni pada aku unik. Sebab dalam podcast kita nak bercakap, kita tak ada skrip. Betul. Kalau pelakon, kita berlakon, kita lakonkan watak tu dengan skrip. Betul. Macam Liz kan. Susah Liz kalau buat satu topik nak bercerita. Betul, susah. Tapi boleh buat. Maksudnya unik lah tu. Alhamdulillah. Dia akan buat lagi. Score point. Jadi kau lupa pasal kes bayar tadi. Dia nak score point kat aku, nak tanya soalan panas pula. Okay. Menyesal aku bagi dia score point. So kita tahu yang shoot dengan OLG kan. Tapi tiba-tiba pula news yang shoot keluar dari OLG. Adakah korang bergaduh sampai Syuk tinggalkan OLG? Tak. Dia bukan sebab bergaduh. Sebab masa tu kebetulan jumpa dengan Syuib, lepas tu jumpa dengan Fizi. Ini adalah tim masa aku dekat radio dulu. Geng Pagi Hot. Kami bertiga. Dan tiba-tiba Syuib dia cakap dia decide dia nak buat satu podcast. Lepas tu dia kata dia nak buat nama Dol Podcast. So kebetulan memang kita pun dah tahu sebab kita dengan Okay Let's Go tak ada kontrak. So kita pun dah tahu bukan satu tempoh masa yang panjang sebab dia macam special project. So just bagi tahu kat dia orang. So aku nak balik dan aku nak try set up podcast dekat Malaysia. Tapi at the same time bila masuk dapat dengan Lepak Bapak. Jadi guest juga. Betul. Dan tiba-tiba Lepak Bapak cakap, Syuk boleh tak kalau bila ada dekat Singapura join kita orang Lepak Bapak. Dia tengah kasih hint tu. Dia guest dulu, lepas tu jadi speaker. Betul. Dan dua podcast tau. Kira the guest, lepas tu jadi speaker. Kita podcast kan jadi guest kan. Welcome to the team. Kalau kena harga dia apa salahnya? Kejap lagi Lepak Bapak ketuk pintu. 6 orang siul. Alright, helmet semua hilang je. Tapi secara jujurnya aku suka podcast dekat Singapura bukan apa. Sebab dia pada aku dia satu culture yang unik. Sebab aku sendiri daripada Malaysia, banyak benda bila aku dapat join dengan podcast dekat Singapura yang aku tahu tentang Singapura. Sama juga korang yang dapat tahu benda-benda Malaysia daripada aku. Jadi dia ada unik kat situ. Dekat Malaysia kita memang akan sembang benda Malaysia lah. Tapi kalau kita ada satu kombinasi antara Malaysia dan Singapura, kita akan bagi dua-dua negara ni tahu tentang apa yang kita nak cakap. Itu unik dia. Okay, sekarang nak tanya Shoot, since kau dah jadi podcaster dalam 2 podcast dekat Singapura, Okay Let's Go dengan Lepak Bapak, macam mana? Senang tak as Malaysian? Pasal sekarang ni kau banyak, most of the topic yang diorang bincangkan adalah topik yang most of the time kadang kena mengena dengan orang-orang Singapura. Kena mengena dengan orang Singapura, kena mengena dengan orang Malaysia. Jadi yang part Singapura tu macam mana? Nak kena buat research lebih ke? Tak, aku lebih suka bertanya direct. Jadi kalau macam benda-benda yang aku tak tahu tu aku suka tanya. Jadi bila aku tanya tu, at least listener penonton viewer kita daripada Malaysia pun boleh tahu. Sebab macam banyak juga benda yang aku baru tahu. Contohnya dekat Singapura kubur dia bertingkat. Pun aku baru tahu. Dan lepas beberapa tahun dia orang akan galikan. Dan lepas tu satukan dengan satu family. Itu pun aku baru tahu. Dan aku tengok ramai juga orang Malaysia yang baru tahu. Kita kan macam Syuk ni wakil orang-orang Malaysia yang tengah dengar. So macam diorang dengar, diorang ada soalan, Syuk tanya. Lebih kurang lah. Boleh lah. So ada apa-apa nak tahu, nak tanya? Jadi perantaraan. Dah boleh tembus Malaysia. Translate apa kau cakap tadi? The middleman lah. The middleman. Nampak. Saya tak apa-apa boleh cakap Melayu. Melayu not feeling well.
Oh, dia orang saya orang Filipino. Mix. Mix. Saya Melayu, Cina, Filipino. Ui, banyak mix dia Dia macam King Koko. King Koko. King Koko. Tapi sekarang mix with the wrong people. Aku mix feelings dengan kau. Tak ada. Aku ingat Syuk tinggal kat YG sebab kena maki dengan makcik. Terus dia merajuk. Oh, masa yes. Kita nak cerita. Kena cerita. Okey, pasal yang kena fuck kita kena bagi tahu juga sebab mula masa awal-awal part 1 kita tiba-tiba Syuk kena fuck dengan makcik. Itu pasal kita punya show dekat Cherry Discotheque. Syuk buat show kat disco. Alamak. Waktu maghrib lah tu. So kebetulan masa tu Okay Let's Go tengah buat live show. So tengah buat lawak, tiba-tiba kita buat satu isu yang pasal fuck apa entah kan. Yang aku pun terkejut sampaikan makcik tu pun boleh angkat fuck, tapi dia bukanlah fuck yang marah. Makcik tu diri tu. Sebab Syuk buat dekat makcik tu dulu kan. Dia cerita kan kau tak salah. Pasal masa tu aku cakap selalunya orang Singapura kalau dia tanda sayang dah agak fuck. Macam mana tak? Lebih kurang macam tu lah. Kena terus what I remember from the show is terus diorang end the show because diorang macam Dah okay, ni pecah dah gila. highlight Dah pecah gila masa tu. Makcik tu kira highlight of the show duk. Kira diorang patut bayar makcik tu duk. Commission tu. Korang tak nak try buat live show? Dah 5 tahun kot. InsyaAllah. Alkisah Podcast. Kita akan buat live show kalau Syuk join kita. Orang pitching ni. Dah pandai. InsyaAllah tengok. Alright. Jadi nak tanya juga macam since Syuk ada your own Dolls podcast dekat Malaysia, apa beza yang you rasa paling besar lah between podcast dekat Singapore dengan podcast dekat Malaysia ni? Culture dia dekat Malaysia kita still ada banyak benda yang kita kena follow dia punya rules. Dan kalau dekat Malaysia ni podcast ni untuk panjat, untuk jadi sustain yang lama, kita ada cabaran sebenarnya. Sebab radio dekat Malaysia still sangat kuat, sangat strong. Sebab kalau kita tengok setiap branding radio ni dia ada announcer yang hebat. Ada Johan, ada Jam, YB pun jadi DJ YB KJ kan. So pada kita untuk kita fight radio dekat sana masih lagi satu kesukaran. Tapi kalau dekat Malaysia, dekat Singapura pula, yang aku suka podcast dekat Singapura sebab kelantangan kita bercakap dan bersuara tu aku dapat rasakan dekat Singapura. Jadi kalau ada satu-satu isu tu dia akan jadi lebih deep, kita boleh sentuh di Singapura. Contoh kalau kita ambil kes Narkesh kan. Kes Narkesh masa bincang dengan Okay Let's Go dulu sampai dia jadi viral, orang boleh terima dan boleh dengar. Tapi masa awal-awal dekat Dul dulu, masa kita buat satu cerita pasal Syuib dulu pernah main mesin, kita hampir macam kena cancel dengan ramai orang. Sebab dikatakan macam satu podcast yang buka aib, padahal kita cuba nak bagi pengajaran. So pada aku dia ada beza antara podcast Singapura dengan podcast Malaysia, still dia punya culture. Kira dia punya penerimaan topik tu. Penerimaan topik tu. Kalau macam podcast tu datang pada Singapura, listener pada Malaysia ni macam okey, kita boleh lepaskan lagi sikit. Tapi kalau orang tu memang orang Malaysia tambah artis pula, kita akan rasa macam kenapa dia cakap macam ni? Okay. Tadi aku tahu saya apa dalam otak kau. Kau nak tanya kelantangan tu apa kan? Tak, dia macam the whole conversation dia lost. Tadi bila Pak Syuk cakap kelantangan, terus muka dia macam Terangkan pada dia. Aku nampak saya Aku kind of get the gist. Macam dia cakap kirakan topik kalau berat kat Malaysia and all this right, kirakan macam kena filter sikit. Tapi betul. Tepat. Itu boleh. Itu dah boleh. Alright. Bos dah level up je. Aduh, dah terpaksa lah. Tapi macam you cakap dekat Singapore ni, kita podcast kita boleh macam lebih banyak free play untuk cakap apa kita nak cakap. Tapi one thing yang I perasan dekat Malaysia pula, dekat radio yang lebih macam lebih senang untuk lantang compared to podcast. Is it that way? Tak juga. Sebenarnya radio lebih strict.
Oh, radio radio sana lebih pun strict juga radio. Kalau kita tengok baru-baru ni, kalau kita tengok satu kes yang memang tengah viral, Yes. pasal sahabat-sahabat kita, announcer Pak Zat, Nabil dengan Radin, baru-baru ni kan macam diorang tiba-tiba jadi viral disebab kononnya kita mempersendakan agama lain. Betul. Hampir-hampir jadi tragedi. Satu tragedi yang mengakibatkan rasis lah. Tapi aku respect untuk tiga-tiga sahabat kita ni, diorang willing untuk minta maaf sampai pergi Batu Cave untuk jumpa dan aku tengok komen-komen ada yang masyarakat Indian sendiri yang komen-komen pun positif. Betul. So pada aku di situ kita dah nampak betapa strictnya radio ni. Sebab bila radio kita mendengar totally tanpa kita nampak dan kita lihat. Jadi bahaya. Sebab kalau nak ikut pasal cancel, aku sendiri pernah kena cancel dekat radio pasal tersilap cakap satu kes. Masa tu kalau tak salah dekat Johor tengah ada satu pasal pencemaran sungai kot. So masa tu aku Syuib dengan Fizi kita tengah buat satu telefon dengan menteri, then aku terbergurau. Masa tu aku siap cakap kata sebab masa tu Johor dia bagi cuti. Sebab pasal pencemaran tu. Lepas tu aku boleh pula cakap kata Dul, kalau kita office dekat Johor mesti kita pun dah cuti kan. Benda simple gitu je. Benda simple gitu je. Orang Johor dah macam cancel gila. Dia cakap kau ingat kita orang sini tengah relax ke? Kau ingat macam kita orang suka sangat ke cuti apa semua? So kita tahu dekat radio ni sensitivity dia sangat tinggi. Sedangkan isu Pak Azad dengan ini pun sebenarnya kalau kita tengok video panjang, sebenarnya dia orang ambil tarian Jojo. Betul. Dia orang ambil tarian adik Jojo. Yes, adik Jojo. Miki. Dia ambil tarian Miki. Tapi disebabkan potongan video 3 saat tu nampak macam diorang mempersendakan agama lain. Jadi dekat radio kalau nak dibandingkan dengan podcast, radio lebih strict. Lagi radio tak boleh replay kan. Kalau macam podcast kita post, diorang boleh replay the audio and hear. Tapi macam radio dia siaran langsung. Radio sebenarnya bila kita dah bercakap dia akan disimpan juga. Dia boleh play juga. Tapi bahayanya kalau kita tersiarkan benda tu. Sebab pernah ada ketika kalau tak salah di radio, tapi aku tak ingat zaman bila dan siapa DJ dia, pasal kemangkatan kita punya menteri ataupun sultan kot, tersilap cakap. Dan pun jadi kecoh. Lepas tu bayangkan kalau tiba-tiba kita tak jaga timing, azan terkeluar awal. Tambah-tambah bulan puasa ni. Pernah jadi ke? Tak tahulah kan. Maksudnya betapa strictnya lagi radio tu. Tiba-tiba 6.30 dah keluar azan maghrib. Habis semua. Jadi sebenarnya memang lagi strict kalau di radio. Pada aku. Faham. Kira busy juga. Tapi satu benda ni I know you pernah share dekat Okay Let's Go dulu. And benda ni kira macam susah nak percaya pasal gaji seorang DJ radio dekat Malaysia ni besar dengannya. Aku rasa sekarang dah jauh lagi besar kot. Sekarang jauh lagi besar. Time kau kerja kat radio Time berapa? aku kerja dulu kat radio, memang aku last aku dapat 30 lah. Itu pun kecil sebenarnya. 30 ribu sebulan. Tapi untuk orang lain sekarang ni aku dengar dah sampai 100, 150. Dia dah ada cecah 200. Betul. Singapore radio pun tak tinggi gitu sih kalau dah convert. Aku rasa Singapore radio pun gaji macam gaji kerja biasa kot. 2 lebih 3. Sebab itulah dia bayaran. Okey, ada juga orang petikaikan macam kenapa bila masuknya artis-artis yang A-level ni, gaji dia orang macam insane gila, macam tak masuk akal siul. Gaji kau besar macam tu. Sebab kalau kau tanya aku personally, disebabkan diorang ni lah yang carry weight untuk orang dengar radio tu. Betul. Sebab bila kita dekat radio, dia ada berapa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali aku dah lupa, kita akan ada survey di antara semua radio satu Malaysia. Dia ada di antara semua, dan dia ibarat kita fight ni. Kita fight sampai ranking nombor 1. Sebab tu bila kalau tiba-tiba radio ni dapat ranking nombor 1 dan dia ada orang A-list dekat situ, so semua radio akan berebutkan A-list tu. So mana yang tinggi dapat lah. Katakanlah kalau kau nak bayar 50-60 je, radio sana sanggup bayar dia 100. Mesti dia akan pergi sana. Betul. So dia ibarat player bola.
Dekat satu tim bola tu kita ada yang striker yang memang gempak gila habis. Of course memang sanggup bayar dia mahal untuk kekalkan tim tu nombor 1. Betul juga. Sebenarnya dekat situ konsep dia yang tiba-tiba gaji dia boleh melambung tu dekat radio. But it makes sense lah. It makes sense. Betul. Jadi cakap pasal jadi DJ radio dengan gaji macam gitu. Nak tanyalah, kau betul-betul rindu ke tak jadi seorang DJ radio? Rindu sebab tu aku melekat dengan podcast. Sebab memang aku rindu gila. Mana nak dapat kerja yang dibayar gaji, kita hanya datang dan bersuka macam member. Kita tak stres, kita datang untuk bercakap, borak macam ni. Betul. Podcast kita buat ni, podcast kita datang, kita borak. Tiba-tiba kita dapat duit disebabkan apa yang kita bercakap je. Betul juga. Gila kan? Betul juga. Kan? Seronok kan? Setiap pagi maksudnya kau datang, kau jumpa kawan-kawan kau, kau nak bercerita apa yang terjadi hari ini. Dan kau dibayar gaji untuk itu. Of course rindu weh. Rindu. Okay, kalau nak bandingkan rindu menjadi seorang DJ dekat Malaysia dengan rindu menjadi pelawak atas stage, DJ kau. mana satu? DJ. Walaupun pelawak ni sebenarnya carry weight dia sangat berat. Sebab bila kita title pelawak, orang akan expect yang bila kita muncul je orang nak gelak je. Betul. Itu sebenarnya satu beban tau untuk kita. Contoh macam bila korang tengok live show yang masa aku buat live show dekat Cherry Discotheque tu. Beban tu macam mana nak keluar. Sebab orang dah tahu bila kita buka mulut je, at least orang memang nak dengar benda yang pecah je keluar pada mulut kita. Kalau tak jadi, orang akan rasa macam fatab gila, aku bayar kot, apa show korang macam ni. Betul lah. So sebenarnya pelawak berbanding pelakon, pelawak ni pada aku dia carry benda yang berat. Kalau pelakon, dia berlakon dan kalau orang jumpa dia, orang just nak jumpa dia tanpa orang nak tahu dia lawak ke tak. Betul. Pelawak ni bila jumpa kat luar je, orang mesti macam, bang buat lawak sikit bang. Bang buat lawak sikit. Pernah je orang jumpa, alah tak lawak pun bang kat luar. So simple lah. Kau akan cakap bila dibayar dia akan kelakar. Okey, tu kelakar. Tak ya juga Kalau pelakon macam sekarang ni yang tengah happening dekat Singapore ni, Celeb Fest. Orang semua datang tengok artis. Artis tu pandai berlakon je. Orang datang tak untuk expect jumpa apa-apa dia. daripada dia. Datang Hanya ambil nak gambar, jumpa beli dia. barang dia. Betul, itu pelakon. Tapi kalau pelawak, orang harap dapat jumpa dan dapat bergelak dengan dia. Tapi satu yang best ni, pelawak lebih mesra lah rasanya. Tak tahulah, ini pada aku. Sebab kebanyakan orang aku tengok kalau jumpa pelawak, dia akan lebih mesra. Macam kalau jumpa artis ni, kalau macam artis tok-tok, dia akan segan-segan sikit kan. Tapi kalau pelawak ni, bonding dia jadi lain tau. Orang akan takut. Dia macam lagi senang nak approach. Betul, Orang rasa bonding dia jadi lain. Itulah satu yang happy aku jadi dalam bidang komedi itulah. Sebab bukan senang. Kadang-kadang ada juga yang kita dengar orang yang tengah sedih, tiba-tiba dengar lawak kita, diorang boleh ceria. Itu satu benda yang best aku rasa. Macam apa yang aku dengar dekat Okilis Go lah, sampai Okilis Go pernah share yang satu cerita pasal ada seorang perempuan yang hampir nak suicide dan tiba-tiba dia stop dan tak jadi disebabkan dengar Okilis Go. betul. Sebab tu ayat kita di dalam podcast ni sangat hebat. Sebab aku ada satu cerita yang serius yang pernah berlaku kepada member aku. Okay, dia cerita pasal budak ni, dia seorang, kalau daripada sekolah dulu, dia memang seorang yang rajin, dia seorang yang suka belajar, suka skor. Tapi ayah dia ada satu ayah yang bila dia buat, ayah dia macam bukan tak appreciate, tapi ayah dia jenis tak suka proud dengan dia tau. Tak suka puji dia. Jadi sampai satu masa dia rasa macam kalau dia jadi macam ni pun, dia still tak ada perasaan bangga untuk keluarga dia. Bila dia dah besar, lifestyle dia berubah tau. Lifestyle dia dah jadi seorang yang pergi keluar kelab, ambil benda-benda terlarang apa semua. Dan sampai satu ketika bila dia masuk hospital, kawan aku cakap, kawan aku ni pergi tanya dia, sebab masa tu dia ICU tenat disebabkan benda-benda yang dia ambil. Tanya, kenapa kau macam ni? Sebab dulu aku kenal kau adalah orang yang bagus. Dia cakap sebab apa yang dia rasa dia buat tu tak pernah rasa dihargai. So korang boleh nampak tak betapa pentingnya kadang-kadang word kita ni pada pendengar. Sebab kadang-kadang apa yang kita cakap, apa yang kita ucap ni, kita boleh happykan orang ataupun kita boleh bunuh orang tu hanya dengan kata-kata kita je.
Betul. Alamak, berat juga. Okay, aku resign. Selalu macam lagi senang je kan. Macam on mic je. So korang ingat macam on mic cakap terus je kan. Tapi berat Cuba korang bayangkan. Sebab aku pernah buat lawak dekat radio tau. Yang ini cerita real gila. Aku pernah buat satu sketsa dekat radio yang masa tu time raya. So sketsa dia bunyi macam Fizi dia kaki dia hilang. Kaki dia kena putus. Lalu tiba-tiba aku ada satu ubat ni yang boleh sapu kat kaki, dan tiba-tiba dalam masa 3 hari kaki tu akan tumbuh jadi toge dulu, dan dia akan dia akan tumbuh kaki. So kita orang ingat benda tu macam lucu biasa. Pagi raya tu kita orang kerja dapat satu call. Woi, bini aku memang tak ada kaki. Korang ingat lawak ke buat cerita macam tu? Serius babe. Sebab tu aku cakap kadang-kadang kita bercakap, kita tak ada niat pun. Kita macam tak ada niat pun nak kata kat orang ke apa, tapi ayat kita tu sebenarnya sangat-sangat sensitif. Dan cara penerimaan orang. Betul. Betul. Mungkin ada yang mungkin alami gitu pun dia rasa kelakar. Tapi ada yang sensitif. Betul. Betul. Rabak juga. Macam contoh tadi korang cerita pasal produk ni boleh kuruskan nama. Aku terasa. Aku terasa sebab tu nak cuba kan. Aku nak cuba produk tu. Okay, Syul, aku nak tanya juga, since tadi kita dekat topik pasal event-event, pasal Select Fest, pasal apa ni semua, nak tanya apa pendapat Syul pasal recently ada jadi kecoh sikit lah pasal salah satu event expo tak salah. Ada orang petikaikan pasal masalah artis-artis Malaysia yang datang ke Singapura, buka booth gini, tapi dia orang selalu adakan isyarat nak ambil gambar kena beli barang dulu. Ini jadi satu debate yang sangat berat lah, sangat pedas lah. Nak ambil gambar kena beli barang dulu. Tak beli barang tak boleh ambil gambar. Sebab kalau macam aku sendiri Aidin, aku sebab selalu mungkin aku tak sampai satu level tu lah. Tapi aku ada juga tengok yang orang kena beli certain amount, then baru korang boleh tangkap gambar dengan artis tu. So untuk aku komen mungkin tak adil kot. Sebab kalau aku komen, sebab aku tak sampai di level itu. Mungkin juga kalau aku di level itu, mungkin diorang nak jaga diorang punya exclusivity. Diorang nak jaga diorang punya exclusivity. Tapi ada je setengah artis yang macam dia tak kisah. Maksudnya dia memang rapat dengan fan dia. Sebab kadang-kadang artis ni dia dikontrol oleh management dia. Macam artis kalau dia dah A-level top-top, diorang tak datang sendiri. Diorang dibawa oleh management. So mungkin kebetulan management tu ada sign contract dengan dia punya brand produk. Dan brand produk tu rasa macam, okay, aku nak kena bawa turun. Contoh kita punya produk, dan kita decide untuk bawa, katakanlah kita bawa Jackie Chan lah. Of course kita takkan biar orang-orang datang nak tangkap gambar Jackie Chan free-free. Sebab kita dah bayar Jackie Chan berapa ribu untuk datang. So sebagai kita punya produk, mesti kita akan cakap, okay, kau nak tangkap gambar dengan Jackie Chan boleh, tapi kau kena beli produk kita orang. At least kau kena beli 3 atau 4 produk, then kau boleh tangkap gambar dengan Jackie Chan. So aku rasa yang berlaku sebenarnya itu. Mungkin orang salah faham lah. Orang selalunya rasanya artisnya yang berasa cakap macam itu. Sebab aku perasan, sebab artis yang datang ni, diorang bukan datang sendiri, diorang mesti datang dengan produk. Betul. Diorang mesti datang dengan produk. Dan bila diorang datang produk, maksudnya diorang datang tu dibayar oleh produk tu. Jadi bila produk tu dah bayar artis tu, takkan mungkin produk tu akan lepaskan untuk kita tangkap gambar dengan artis tu free-free. Dia lain macam shoot datang bawa perfume sendiri. Dia lain konsep. Sebab perfume aku tu perfume aku sendiri. So maksudnya aku datang tu tak dibayar. Aku yang datang sendiri. So aku lebih suka untuk lebih dekat dengan orang. Kalau boleh ambil lah gambar. Kalau boleh ambil gambar. Sebab bila aku mesra dengan orang, jadi produk aku tu lebih cepat dan senang untuk orang nak ambil. Betul. Dia berbeza dengan artis yang produk tu yang bawa. Macam most of the time is brand ambassador lah. Brand ambassador selalunya. Sebab tu kalau kita tengok macam, kalau nak tangkap gambar artis ni kena beli produk ni lah. Mungkin sebab produk tu yang tetapkan rules dia macam tu. Ini next time kau kalau buat booth, aku akan make sure orang beli dulu baru boleh ambil gambar dengan kau. Aku kan management team. Kau bayar aku dulu.
Ini dah datang pun free je kan. Boleh lah, duit gaji kau bayar aku bayar kau. Alright. Jadi kepada kita punya listener kat luar tu, aku tahu kadang ni benda macam aku cakap lah tadi, dia a bit sensitif kadang. Pasal ramai orang rasa pula kadang nanti dia datang sebenarnya datang dah jam pack dekat Suntec Dia tu. minat sangat artis tu. Minat sangat artis tu. Kali lepas tu Kena nak beli kena produk. beli nak ada yang nak kena beli tudung 60-70 kadang baru boleh ambil gambar dengan Lagi-lagi artis. budak sekolah. Jadi dia rasa macam tak aci ni pula dah start lah cerita-cerita dia viralkan macam gini. Jadi cuba tengok dalam, aku rasa should share Different perspective. perspektif yang aku rasa sangat make sense sangat. Jadi mungkin bukan artis tu yang buat rule tu. Kadang dia Produk punya tu sebenarnya. produk tu atau company tu, brand tu yang buat rule macam gitu. Ya, betul jugalah. I mean kita pun kena faham dia bayar orang tu datang. And artis-artis ni semua tak boleh bilang ni semua apa. Yes. Betul. Takkan artis nak cakap bukan saya. Malu pula kan. Dah dia kena dengan produk tu pula. Dah drama lain pula keluar Jadi nanti. kita kalau nak bayarlah. Belilah Unicity apa? Unicity. Produk orang praktis. Baru ambil gambar dengan Syuk. Aku bayar. Okay lah. Last sebelum kita end kita punya episod kali ni, ada tak ada apa-apa message ke apa-apa, mungkin promo ke Syuk nak share dengan kita punya viewers, kita boleh. punya listeners? Boleh sangat. Lagi-lagi Sebab- bulan Ramadan ni you ada booth kat Betul. mana-mana. Sepanjang bulan Ramadan ni sebenarnya Syuk ada 4 booth. So ada 2 yang Syuk buat nasi kerabu. So nasi kerabu ni kita akan start daripada pukul 3.30 sampai habis lah. Dekat Tampines bawah blok 301. Okay. Dan juga dekat Woodland MRT. Booth kita ada dekat belakang sekali. Okay. Kita dapat booth kat belakang, betul-betul dekat surau. Lepas tu dekat Kandahar kita ada Golden Bow. Okay. Ni shoot dengan kawan-kawan. Dan juga booth shoot dengan lepak bapak. Kalau siapa-siapa nak dapatkan sampul raya, nak dapatkan lampu lit lap, butang baju kurung, Lip lap ke lap lip? lap lip. Malaysia cakap terbalik. Malaysia cakap terbalik lampu lip lap. Tak. Kita orang rasa Singapura cakap terbalik. Okey lah, kita ambil tengah-tengah. Okay. Siapa nak dapatkan lampu lip lap lip. Tengah-tengah. So korang boleh datang dekat booth R10 dekat Kandahar bersama dengan Syuk, bersama dengan tim lepak bapak dekat situ. Sampo diorang cute-cute. Kita semua dah beli that time. Comel-comel. Thank you korang sebab support. Betul. Yang okay, kau beli yang mana? Kita promote sikit, kita beli yang mana? Aku tahu yang that time kita nampak is yang ada gambar kucing, habis ada gambar Kita ada Paw sampul Patrol. skibidi-bidi. Yes, aku beli yang tu, skibidi-bidi untuk budak-budak. Habis Untuk ada yang dia cakap makcik jangan tanya something-something. Betul. Actually aku nak propose lah kepada lepak bapak tu, buatlah satu sampul muka Lee. Buat nasi biryani. Tampil dia masak nasi biryani macam dia dalam live tu, buat macam gitu. Berbulu. Kalau tak letak logo semua podcast, tengok siapa yang jual lebih. Oi, baik tu. Mana tahu tahun depan kita boleh buat. Idea. Good idea. Kau jangan siap kita minta jual malu. Okay, masih penuh lah stok. Enak kita beli sendiri. Okay, untuk kita punya listeners yang belum cuba nasi kerabu Syuk, kenapa nak kena cuba? Kena sebab sebenarnya ini dah tahun kedua. Ini tahun kedua Syuk bawa dan so far alhamdulillah kita dapat feedback yang sangat-sangat baik. Sebab nasi kerabu ni sebenarnya dekat Singapura jarang-jarang kita boleh jumpa. Betul. Jarang-jarang sangat kita boleh jumpa. Ada orang yang takut nak beli pun sebab dia kata, nasi apa colour biru ni? So sebenarnya nasi kerabu ni dia memang makanan Pantai Timur, makanan Kelantan dengan Terengganu. So korang kena cuba sebab dalam tu dia punya ingredient semua memang lengkap. Ada telur asin, lepas tu dia ada kita sesuaikan sikit dengan lidah Singapura. Sebab kalau nasi kerabu dekat Malaysia dia ada ikan goreng ataupun lemak bakar. Tapi dekat Singapura ni kita buat ada ayam bakar, kita buat ada daging bakar, kita guna strip loin dan kita ada buat lamb chop bakar bersama dengan nasi kerabu. Alamak dah lapar ni. Boleh malam boleh makan. Okay. Last punya debate sebelum kita end kita punya session dengan Habis. Syuk Saha ni. Okay. Syuk since selalu most of the time dekat Singapore ni kan. Baik, mesti nak kena makan dekat Singapore. Betul. Jadi ini debate memang selalu akan gaduh lah between Singapore dengan Malaysia. Okay, baik. Makanan mana lagi sedap? Ada setengah makan yang Syuk aku kena akui yang dekat Singapura lagi sedap. Okay. Contoh? Macam Macam contohnya ketam apa?
Chili crab. Chili crab. Chili crab Okay. Singapura memang sedap, power. Murtabak Singapura memang Singapura punya memang sedap. Zam-zam. Sup tulang merah. Alright. Lepas tu ada juga nasi padang yang aku rasa Singapura sedap, Minang dengan Pariaman. Oh yes. Minang dengan Pariaman aku rasa Singapura pun sedap. Tapi ada juga makanan yang dekat Singapura yang aku rasa ni Malaysia lagi sedap. Contoh macam kalau kita cari mi kuah. Okay. Lepas tu kalau kita cari ayam percik. Okay. Ayam percik. Ramly Burger. Betul. Ikan bakar pun sebenarnya susah gila aku nak cari dekat sini. Betul. Ikan bakar. Sebab aku faham ini pun benda yang aku baru tahu. Singapura rupanya kalau nak buat bakar korang kena ada satu tempat yang ada lesen. Betul. Sebab itulah sate semua bertumpu di Lopasan. Yes. Mula-mula aku datang Singapura, aku pelik. Aku siap cakap, kenapa sepanjang jalan ni semua orang jual sate? Dia orang dah tak bergaduh ke? Dekat Malaysia kalau jual sepanjang jalan macam tu, confirm akan 2-3 kedai yang dah kena santau. Tapi ni satu jalan tu semua jual sate. Rupa-rupanya baru aku faham. Sebab jalan tu saja yang ada lesen untuk diorang buat bakar. Betul. Leceh. Kita kat sini leceh. Itulah. Tapi Malaysia the best I love is roti canai. Sebab diorang ada sambal tumis dan ada tempat yang ada rendang. Singapura susah nak dapat. Roti canai versus roti prata. Pernah makan roti prata kat Singapura? Sebenarnya lebih kurang roti canai. Sebab aku macam keliru kan. Sebab macam kat sini sebut prata, kat sana sebut canai. Cuma kuah dia beza. Tapi ada, pada aku tak adil lah untuk cakap siapa lagi sedap. Sebab dia masing-masing ada dia punya strength. Betul. Tengok PR train. Oi, kena lah aku berniaga sini sebulan tu. Kat Singapura nasi kerabu the best is kalau Syuk punya booth kat Singapura. Kat Malaysia nasi kerabu sedap kalau Syuk punya booth dekat Malaysia. Dia pun nak score point juga. Liz dah rasa belum? Dah beli. Dah beli? Dah beli. Alamak. Dia sangat sedap. Tahu apa benda yang dia belum beli? Apa? Sarangnya siram. Sebab tu macam tayar. Okey lah guys, jadi kita dah sampai ke penghujung podcast kita dengan Abang Syuk Sah. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi jemput kita. Jemput kita. Kita dijemput dan awak mendatang. Macam Kita itulah. dijemput. Kita menjemput. Kamu dijemput. Ini masalah podcast, tak train. Thank you so much for coming. Baik, kita thank really you juga. appreciate. Had so much fun berbual dengan you. Baik. And banyak yang kita dapat pelajari lah. Betul. Jadi sebelum tu untuk ni didik lah kalau orang belum follow, pergi follow dia. Siapa yang tengah dengar daripada Syuk punya profile belum baru dengar pasal kita, follow right. Sama juga Syuk pun perlu juga follow Singapura. Baik, Boleh apa follow social Syuk media? punya TikTok Syuk Saha. Syuk punya IG pun Syuk Saha. Dan Syuk ada TikTok baru untuk khas untuk Singapura. Saudagar Temasek. Saudagar Saudagar Temasek. Temasek. Jadi jangan lupa follow guys. And also jangan lupa follow kita dekat semua kita punya socials, Alkisah Productions and also individual untuk dapat feel great korang. ID.Isha. NRHZ.R. And Saiful Jazzy. Kita akan jumpa korang di episod seterus Alkisah Podcast. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. 3 budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production.